Dalam perkembangan lain, beberapa buah kenderaan dilaporkan rosak dihempap pokok tumbang dalam satu kejadian di laluan berhampiran Masjid Universiti Putra Malaysia UPM pada petang Sabtu. Dalam kejadian yang berlaku dipercayai akibat ribut kuat itu telah menyebabkan laluan utama di kawasan berkenaan terhalang sepenuhnya apabila dahan dan batang pokok besar merintangi jalan sekaligus mengganggu pergerakan trafik. Susulan itu, satu panggilan kecemasan telah dibuat dan ia telah diterima oleh Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Kembangan yang memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung insiden itu pada jam 5.23 petang. Setibanya di lokasi, pasukan bomba telah menjalankan operasi tangkas, memotong batang serta dahan pokok menggunakan peralatan khas sebelum mengalihkan sisa-sisa pokok ke kawasan selamat bagi membolehkan aliran lalu lintas kembali lancar. Beberapa buah kenderaan yang diletakkan di kawasan kejadian disahkan mengalami kerosakan pada bahagian badan dan bumbung akibat dihempap batang pokok besar sebesar. Namun demikian, pihak bomba mengesahkan tiada sebarang kecederaan ataupun kehilangan nyawa dilaporkan memandangkan tiada individu berada di dalam kenderaan ketika kejadian berlaku. Sementara itu, beberapa lagi buah kenderaan didapati rosak akibat ribut kuat yang telah menumbangkan beberapa pokok besar menghempap kereta di kawasan sekitar Putrajaya semalam. Difahamkan seorang lelaki dewasa berdepan dengan detik cemas tersebut apabila kenderaan yang dipandunya dihempap sebatang pokok besar dalam satu kejadian di Lebuh Wadi Ehsan. Insiden yang berlaku di laluan dari Presiden 18 menghala ke pinggiran Putra Presiden 19 itu dilaporkan berlaku susulan cuaca tidak menentu yang melanda kawasan pusat pentadbiran kerajaan berkenaan. Walau bagaimanapun, mangsa disahkan telah dibawa keluar dari kenderaan oleh orang awam dan mangsa telah dihantar ke Hospital Putrajaya sebelum disahkan tidak mengalami sebarang kecederaan serius.